Ini parit baru yang menjadi sempadan batu 9 dengan batu 10 lekir Sitiawan Perak. Tahun 50-an, terdapat sebuah rumah papan milik Haji Hassan Rasidi dan Hajah Insah Haji Harmain bersama 12 orang anak mereka. Namun tahun 1984 salah seorang anak mereka telah meninggal dunia. Selepas itu rezeki kurniaan Allah telah merubah wajah rumah ini. Anak-anak remaja waktu itu menjadikan halaman rumah ini tempat bertemu kerana istimewa terdapat pokok ubi gajah dan kemudiannya pokok semara api. Anak-anak muda kampung yang menjadi kawan baik anak-anak Haji Hassan sentiasa memeriahkan majlis kenduri yang diadakan. Pada tahun 1993 Haji Hassan pula pulang ke negeri abadi. Walaupun sedih anak-anak Allahyarham kekal bersatu dan sentiasa menyantuni bonda mereka. Namun pada tahun 2013 bonda mereka pula kembali ke rahmatullah. Bagaikan air parit yang berubah selepas hujan, begitu juga perubahan di tanah pusaka. Pada penghujung tahun 2021 sebuah kilang roti biskut telah dibina di belakang rumah pusaka peninggalan Allahyarham. Kilang ini siap pada awal tahun 2022. Sebagai mengenang semula zaman kecil tahun 60-an dan 70-an, waktu mandi di Perigi Batu, maka sebuah perigi batu dibina di tanah tersebut. Alhamdulillah kini hubungan keluarga terus mantap. Pada hari raya semua anak-anak Allahyarham berkumpul di rumah ini. Syukur.